Abang rasa bersalah nak cari kerja kat tempat ni. All your past aku tak kisah. Aku kisah pasal kau punya hardworkingness, kau punya kejujuran, your honesty is very important. Terima kasih, Guy. Tak ada apa. Itu je aku nak dengar. Why not abang try family counselling? Family counselling. Bila aku fikirkan balik, betul juga apa yang Sofian kata. Aku harus terima kenyataan yang aku perlu cari bantuan profesional. You have to tell me what's actually bothering you. Sebenarnya bukan apa. Saya risau yang mak saya tak boleh maafkan saya. Maksud awak? Selama ni saya ingat apa yang saya buat tu betul. Sebab niat saya nak tolong keluarga saya. Okay. Tapi cara saya salah. Dan secara tidak sengaja saya telah menyusahkan mak saya. Sebenarnya bukan apa. Saya tak boleh maafkan diri sendiri. Maksud awak? Memang saya boleh buat pilihan yang lebih baik sekarang. Cuma I still can't get over the fact selama I kat dalam, mak banyak tanggungjawab semua. Saya tahu saya boleh buat pilihan yang lebih baik sekarang ni. Cuma saya kecewa dengan diri saya sendiri. Lagi-lagi bila saya keluar, arwah ayah saya meninggal. Itu yang buat saya lagi kecewa dengan diri saya. Awak tak boleh cakap macam itu. Whatever happens in the past, you need to let it go. All you need to do is to think about your present and your future. Awak kata awak tak nak kecewakan mak awak kan? So what you can do is to make the right decisions to make your mom happy. But tak mau lupa, awak perlu maafkan diri awak dengan ikhlas. Boleh? Saya boleh cuba. Tapi saya rasa saya perlukan sedikit lebih masa. Sorry, kita lambat. Tak apa, it's okay. Sila masuk duduk. Okey, mak masuk mak. Abang dah sampai. Duduk. Sila duduk Bang. Since kita semua dah berkumpul dekat sini, anak cik dah luahkan segala isu dia dengan saya. So sekarang ni masalah dia adalah dia tak boleh maafkan diri dia sendiri. Dia sedar apa kesalahan dia, which is a good thing. So apakah pendapat cik? Jai kena cuba maafkan diri Jai. Jai tak boleh hidup dengan kesalahan Jai selama-lamanya. Jai nak kena cuba maafkan diri Jai. Mak, adik semua dah maafkan Jai. Jai tak boleh menghukum diri Jai selama-lamanya. Jai bukan apa, Mak. Jai kecewa dengan diri sendiri. Jai banyak menyusahkan Mak. Jai dah kecewakan Mak. Jai dah bebankan Mak. Lagi-lagi bila Jai dapat tahu arwah ayah dah meninggal. Jai tak pernah bebankan Mak. Tak pernah pun satu anak Mak jadi bebanan untuk Mak dengan ayah. Sebelum arwah ayah meninggal tu, dia pernah pesan. Dia ada cakap dengan Mak. Jai seorang anak yang baik. Seorang anak yang dengar kata. Mak nak Jai buktikan tu semua. Jai dengar pesan arwah ayah. Mak, Jai akan cuba, Mak. Dari hari ini, Jai janji Jai akan jadi orang yang lebih baik untuk keluarga kita, untuk Mak, untuk adik. Jadi apa yang mak awak cakap tu betul, Jai. Komunikasi tu paling penting dalam keluarga. Tanpa keluarga, kita tak ada siapa-siapa lagi, Jai. Jadi awak tengoklah siapa ada kat sini. Mak awak, adik awak ada kat sini sebab diorang sayangkan awak. Walaupun berapa banyak kesalahan awak dah buat, diorang tetap maafkan awak. Jadi, Jai, saya nasihatkan awak perlu maafkanlah diri awak sendiri. Boleh? Boleh. Saya akan cuba terbaik untuk diri saya dan juga keluarga saya.
Jai tak boleh rasa kecewa, sedih. Jai tak boleh selalu nak salahkan diri Jai. Apa yang dah berlaku dulu tu, biarlah dia berlalu. Jai dah nak kena pandang ke hadapan. Jai tak boleh asyik nak salahkan diri Jai aja. Mak dengan Yan cuma ada Jai je. Jai lah abang sulung pada Yan untuk bimbing dia juga. Kalau asyik Jai nak rasa Jai kecewa, sedih, marah dengan diri Jai, habis macam mana mak dengan Yan? Kalau arwah ayah tu masih hidup, tengok keadaan Jai macam gini, mesti dia sedih Jai. Jai nak kena bangkit. Jai anak yang baik. Jai ada mak, ada Yan. Kita nak kena kerjasama. Sama-sama satu family. Jai ingat tu, ya? Bukan arwah ayah aja yang percaya Jai boleh berjaya. Mak pun sama. Mak yakin dengan anak-anak mak. Jai jangan sedih-sedih, Yang dengan mak sentiasa ada dengan Jai. Mulai sekarang, Jai bekerja keras. Yan belajar bersungguh-sungguh. Exam dah nak dekat kan? Ya, Mak. Tanya adik, mak bangga dengan kedua anak mak. Terima kasih, Mak. Bang, abang dah turn lah next. Kalau yang boleh buat, abang pun boleh. Walaupun susah untuk aku lupakan masa lalu, aku bangga atas pencapaian adik aku. Melihat dia membawa pulang ijazah, memberi semangat dan harapan buat aku. Aku percaya hidup kita akan berubah mulai dari hari ini. Masa depan yang lebih cerah dimiliki atas segala yang kita telah lalui. Hari ini adalah hari yang aku tahu aku tak akan dapat lupakan. Oh, penat sih ambil gambar. Banyak pose tadi. Pakai topi square tadi. Tak nak ambil gambar lagi lah. Yan, mak nak cakap sikit. Ni kau dah graduate universiti. Yan nak buat apa lepas ni? Nak buat apa Nak cari kerja lah, jadi macam abang. Jadi macam abang pula. No. I think you can do better. Yan, abang nak cakap sikit ni. Yan, ni abang nak cakap sikit. Abang betul-betul rasa bangga dengan kau. Yelah, kau dapat buat apa yang abang tak dapat buat. I'm really proud of you, bro. Tak apalah abang. Actually, Yan berterima kasih dengan abang. Sebabkan abang kerja keras dulu. Tu pasal lah Yan dapat sambung belajar, masuk universiti. All thanks to you abang. Jai, Yan, sini-sini. Gambar dah siap. Oh, Kai dah hantar. Nanti. Tengok. Oh, wah. Cantik Kenapa abang senyum muka macam nak nangis Eleh abang ni dari dulu pun sama lah abang. Ya ke? Kecil-kecil abang selalu senyum muka macam nak nangis. Mana ada. Kalau ada, tunjukkan bukti. Yan ada. Okey, tunggu jap. Yan cari gambar lama-lama Mak tak nak masa campur hal kurang. Nak tengok Cantik. Itulah terang. Mana ni Sini Mana ni gambar dia? Sini, bukan sini Tak. Ini apa ni? Dari ayah untuk keluarga tersayang. Mak, ada surat dari ayah? Mak, Apa? ni surat dari ayah. Surat dari ayah? Abang buka, Mak. Tengoklah.
Kepada keluarga yang tersayang, ayah minta maaf. Pemergian ayah ini secara tiba-tiba. Ayah rasa ayah dah banyak menyusahkan korang. Ayah berterima kasih kerana sudi jaga ayah dengan baik. Ayah sayang korang semua. Kepada anak ayah, tolong jaga mak dengan baik. Ayah tahu anak-anak ayah semua anak yang baik. Ayah bangga dengan korang semua. Kepada abang, jangan sesekali putus asa. Ayah tahu abang akan bimbing keluarga ini dengan baik. Ayah selalu berharap untuk dapat jumpa keluarga ayah lagi pada suatu masa. Ayah harap korang semua jaga satu sama lain.